Selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke podcast saya, Cikgu Cik Nuraini. Kita akan ulas sedikit berkaitan RPN 2026-2035. Jom. Saya perkenalkan, di sebelah saya ialah Cikgu Ahmad, guru sejarah di sekolah menengah. Salam sejahtera semua. Malaysia kini memasuki dekad yang menuntut transformasi strategik dalam membentuk masa depan generasi akan datang. Benar. Cikgu Ahmad, bagaimana RPN kita dapat membantu? RPN ini sebenarnya memberi tumpuan kepada aspek kemampanan dan keluasan Selain itu, mutu, akses dan equity serta ketersediaan sumber dan kecekapan sangat dititikberatkan. Sebagai cikgu sejarah, saya akan pastikan murid saya beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Ya, itu penting sekali. Bagus. Cikgu Ahmad, dalam RPN ada 7 teras strategi. Kita sebagai pendidik perlu fokus kepada teras 2 dan 3. Ya betul. Cikgu Aini, dalam kelas sejarah, pembentukan insan sejahtera yang mampu berfikir sangat penting. Sebab murid-murid sekarang perlu memahami perspektif berbeza dan berinteraksi secara berhemah dalam persekitaran global. Betul. Baiklah Cikgu Ahmad, kita rehat seketika. Banyak lagi kita nak berbual tentang RPN ini. Okey, semua kita kembali selepas ini.